Alright gang, hari ni kita nak review satu teknologi baru sampai kat Malaysia ni dan dia sangat-sangat berkesan. Ramai kat luar sana, luar daripada Malaysia lah, dah pakai. Lepas tu memang terbukti sangat-sangat membantu. So apa benda yang aku nak cerita ni? Let's go check it out. Okay, so kita akan test kaki robot ni kat tempat yang mana lagi paling sesuai kalau bukan dekat Putrajaya Taman Cabaran Challenge Park. Okay, so apa yang ada dekat Taman Cabaran ni? Dia ada skate park, dia ada track untuk basikal dengan off-road, macam apa, off-roadnya bike lah. Scrambler tak pasti boleh masuk ke tak. So dia ada wall climbing, dia ada tempat hiking, trekking semualah. Okay, so Taman Cabaran ni dia dah lama dah buka. So komplek dia berada berdekatan nak pergi jalan Kedengkil tu Okay, so kita nak test kaki robot ni. Walaupun aku tak prepare attire yang betul-betul sesuai lah untuk testing ni. Tak pakai track ke apa, pakai seluar jeans dah. Tapi slipper hiking lah, trekking boleh lah kan. Okay, let's go. First kita nak test untuk naik ke tangga lah. So kita ada letak mod dia 7, 8, 9, 10. naik ke tangga. Oh, dia membantu, dia tarik kaki kita untuk naik tangga ni. Dia tarik naik ke atas. Kuat dia punya tarik tu, dia tahu kita sedang climbing. Dia akan auto masuk mode climbing. Nampak? Oh, dia tarik lagi kita naik ke atas. Tak penat skate shop dia masih ada lagi, pro shop ni masih buka lagi lah. Aku tak tahu buka ke tak, tutup, dia lock tu. Kalau nak beli deck ke apa, kedai basikal dia tu, BMX dia buka lagi. Skate park dia banyak bowl. Adalah park kat situ lah, street punya park. Tu sana dia macam open space lah. Tu track basikal off-road.